أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Yang saya hormati seluruh pegawai takbir masjid, yang saya kasihi sekalian muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih minta maaf ni tuan-tuan sebenarnya saya dah lama tak pergi Madinah. Jadi bila diorang buat Mahalul Qiyam ni, hati saya tersentuh sikit. Saya kadang-kadang bukan tidak mahu berada dalam majlis maulid, cuma saya malu, tuan-tuan. Malu nak ada dalam majlis maulid ni, malu sangat. Kadang saya dijemput untuk majlis maulid, majlis Mahalul Qiyam, majlis qasidah, kadang saya malu sangat nak habis. Satu, sebab kita ni terlalu jauh dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu jauh sangat. Jadi bila sebut tentang baginda Rasulullah ni, kita rasa kita tak layak untuk menceritakan tentang insan ini. Kerana kita terlalu jauh dengan baginda Rasul dan kita banyak khilaf dengan baginda Rasul. Terlalu banyak khilaf, bersalah-salahan dengan apa yang Nabi mahu kepada kita dan kita tidak melakukan.
Jadi muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, minta maaflah kalau pada malam ni saya tak banyak menceritakan tentang baginda Rasul. Minta maaf. Cuma apa yang saya inginkan untuk muhasabah diri saya sendiri lah. Pada malam ni saya datang bukan untuk mengajar tuan-tuan, tak. Saya memang tak layak nak mengajar tuan-tuan sebab saya bukan orang alim. Saya juga bukan orang yang layak untuk berada dalam majlis maulid, kerana saya bukan orang yang taat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umat aku akan masuk surga melainkan orang yang enggan, kata Nabi. Kita banyak tidak menuruti apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak mengingkarinya dan kita banyak bersalah-salahan dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW dalam hidup ini. Jadi kita adalah umat yang bersalah, pada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hadir kita pada malam ni sebagai satu cara untuk kita menembus kesilapan. Kita ingin menyatakan cinta itu pada saya terlalu jauh. Kalau kita kata aku hadir ini menyatakan cinta aku pada saya terlalu jauh. Tetapi kita hadir pada malam ini, kita menyatakan aku ingin menembus kesilapan yang mana aku telah lama menjauhi baginda Rasul. Dan hari ini adalah sebagai kita menembus kesilapan cinta kita, bukan menyatakan cinta, tetapi menembus kesilapan cinta yang dulunya cinta itu tidak pernah hadir dalam hati kita. Hari ini kita menembus kesilapan itu, kesilapan cintaku pada Rasul, cintaku pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita buat malam ini, cinta dan kasih kita diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan di muka bumi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat ke atas sekalian alam. Maka Nabi menunjukkan kepada kita agar kita ini dibebaskan dan tidak dijajah oleh beberapa perkara dalam hidup kita, agar kita dapat kembali menjadi hamba Allah. Kita kena lepaskan diri kita daripada dijajah oleh perkara yang tidak sepatutnya, yang mana kita tidak boleh merdeka, tidak boleh bebas menyatakan sebagai kita seorang hamba Tuhan. Sebab itu muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, setakat mana yang saya mampu untuk berada di hadapan tuan-tuan pada malam ini, setakat itulah yang saya akan bersama dengan tuan-tuan pada malam ini, insya-Allah. Yang pertama, kita kena lepaskan diri kita. Kita kena merdekakan diri kita daripada selain Allah dan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena bebaskan diri kita. Selama ini dalam hati kita terlalu banyak ruang dan tempat selain daripada Allah dan Rasul. Hidup kita kadang-kadang kita tidak mendahului Allah dan Rasul.
kadang-kala kita mengenepikan Allah dan Rasul kerana kita mengikut kehendak kita. Sebab itu, ala inna awliya illa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ini sesungguhnya kekasih-kekasih Allah. Tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka tidak pernah berduka cita. Mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bebaskan kita daripada kekufuran, kesyirikan, perkara yang tidak benar. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dua kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi ajar kepada kita mengikhlaskan akidah, mengikhlaskan amalan, buat semata-mata kerana Allah dan Rasul. Nabi ajar kepada kita jadi hamba Allah. Dan perjalanan ini perjalanan yang dapat dilalui oleh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya sentiasa bergantung kepada Tuhan. Orang yang hatinya sentiasa mencintai Tuhannya dan mencintai Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yang dapat melangkah, terus melangkah di dalam hidup ini menuju kepada jalan yang sebenarnya, iaitu menuju kepada akhirah, menuju kepada syurga Allah. Apa yang ditunjukkan kepada kita tentang keluarga Yasir, maka keluarga Yasir mereka sanggup memberikan nyawa untuk agama kerana mereka mahu melangkah ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi berkata kepada keluarga Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, kerana syurga itu telah dijanjikan kepada kalian. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, dan kita juga orang yang meletakkan diri kita, kita mengatakan bahawa aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di mana pergantungan kita? Di mana keikhlasan kita? Apakah kita ragu kepada Tuhan kita? Saat kita mula diuji, apakah kita semakin kuat? Saat kita sakit, apakah kita semakin kuat? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah melihat siapakah di antara kita yang mampu berjalan di atas jalan ini, mampu berjalan di atas jalan kebenaran, jalan keimanan dan ketakwaan. Siapakah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Imam Al-Ghazali menjelaskan, orang yang takut kepada Allah pada awalnya mereka meninggalkan segala dosa dan maksiat, dan mereka bersungguh-sungguh melakukan ketaatan dan amal saleh. Itu awal takwa, kata Imam Al-Ghazali. Dan pengakhir takwa, apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala? Mereka takut hilang Tuhannya di dalam hati mereka. Mereka takut hilang Tuhan di dalam diri mereka. Mereka takut hilang Tuhan mereka di dalam qalbun mereka. Dan mereka takut hilangnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam qalbun mereka. Sebab itu apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Katakan olehmu ya Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian semua kasihkan Tuhan, fattabi'uni, ikut Muhammad. Di mana Muhammad ikut? Apa yang Muhammad buat ikut. Apa yang Muhammad katakan ikut. Apa yang Muhammad perintahkan ikut. Di mana pun perjalanan Muhammad itu ikut, kata Allah. Ikutlah, fattabi'uni. Ketika engkau tidak pernah meninggalkan Muhammad, engkau tidak pernah mengingkari Muhammad, engkau tidak pernah berkhianat kepada Muhammad, maka apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Maka itu penyataan engkau mencintai Allah.
Jangan engkau mengatakan aku cinta kepada Allah selagi engkau tidak mampu untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana itu perjalanan yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Perjalanan Sayyidina Muhammad bukan perjalanan bersenang lenang. Perjalanan Sayyidina Muhammad perjalanan yang penuh kesukaran dan penderitaan. Perjalanan yang penuh dengan jalan yang begitu susah. Jika kita ingin bersenang-senang untuk menggapai cinta Allah dan cinta Rasul, maka itu satu tamanni, iaitu angan-angan yang besar. Saat engkau ingin mengikuti Muhammad, engkau telah bersedia untuk melalui perjalanan itu. Sayyidina Ali mengikuti Muhammad. Dia kena meletakkan nyawanya di atas katil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia kena meninggalkan bangsawannya, tempatnya sebagai orang bangsawan di kalangan bangsa Quraisy, dan ia bersama Muhammad. Walaupun apa keadaannya, aku ingin bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana keikhlasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hidupnya bertemankan Sayyidina Muhammad, dan matinya, wafatnya bertemankan Sayyidina Muhammad. Saat orang memberi salam kepada baginda Rasul, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Safi Allah, maka kita akan terus memberi salam kepada Sayyidina Abu Bakar. Assalamu alayka ya Abu Bakar, Assalamu alayka ya Umar. Maka inilah saat orang boleh melalui jalan yang telah dijalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan menemui kemuliaan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Allah. Perjalanan orang beriman, perjalanan orang yang bertakwa adalah perjalanan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya akramakum, orang yang paling mulia di kalangan kamu, indallahi, pada sisi Tuhan, bukan pada sisi manusia, yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihfazillah yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah jaga engkau. Sebab itu bagi orang mukmin, kehidupan ini tidak mengusingkan mereka, tidak menyedihkan mereka, tidak memberi pun sedikit ketakutan kepada mereka untuk melalui jalan kehidupan dunia. Kerana Nabi SAW pernah berpesan, dunia ini, kata Nabi, bagi orang mukmin umpama penjara bagi orang mukmin, dan dunia ini bagi orang kafir umpama syurga bagi mereka. Sebab itu kita lihat, kita diuji dengan kehidupan ini dengan berbagai ujian. Ujian yang datang itu adalah semata-mata untuk menyatakan keimanan kita kepada Allah dan Rasul, untuk kita mengetahui sejauh mana hubungan kita dengan Allah dan Rasul. Nabi diuji, kita rasa kita tidak mampu duduk di tempat itu. Ujian yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika tuan-tuan tanya dengan saya sendiri pun tidak akan mampu melaluinya. Saya sendiri tidak akan mampu untuk melalui perjalanan itu. Hari ini kita bersyukur, kita dapat nama Islam dengan titisan darah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat membaca Al-Quran hari ini. Kita boleh pegang Al-Quran dalam keadaan yang bangga, hasil daripada pengorbanan baginda Rasul. Hari ini sayangnya kita telah meninggalkan Al-Quran. Hatta pada hari ini
Mungkin ada antara kita yang tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Walhal Al-Quran diterima oleh Nabi daripada Jibril alaihissalam yang ditugaskan sebagai menyampaikan wahyu dalam keadaan yang berbeza-beza, situasi yang berbeza-beza. Dan paling menyedihkan kita, ada pada zaman mutakhirin ini yang tidak mampu untuk membaca Al-Quran, yang tidak reti membaca Al-Quran, yang tidak tahu membaca Al-Quran. Walaupun Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan banyak perkara dalam hidupnya, korbankan dirinya, hartanya, keluarganya, dan banyak perkara dalam hidupnya telah dikorbankan oleh baginda Rasul. Hari ini Nabi meninggalkan kepada kita bukan harta yang banyak, tetapi ditinggalkan kepada kita taraktu fikum amrayni. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Hari ini kita tak mampu membaca Al-Quran, dan kita telah lama tidak memegang Al-Quran. Sebab itu apa kata Nabi, sampai satu zaman kelak Nabi kata, la yatruku minal Islam illa ismu, wa la yatruku minal Quran illa rasmu. Tidak tinggal daripada Islam itu hanya nama sahaja, dan tidak tinggal daripada Quran itu hanya resamnya sahaja. Hari ini resam tinggal resam sahaja, Mashaf Al-Quran tinggal mashaf sahaja, dan tidak ada siapa yang memegang akan mashaf Al-Quran pada zaman mutakhirin. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, Nabi SAW didik kita agar kita bebas daripada hawa nafsu yang tidak pernah kenyang di dalam diri kita sendiri. Nafsu yang membawa kita kepada kejahatan dan kemaksiatan dan keingkaran. Sehingga Nabi SAW berpesan kepada kita, orang yang celaka manittaba'a hawahu, orang yang ahmad, mereka yang mengikut akan kehendak hawanya yang tidak pernah berhenti, mereka yang lupa siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat ini tuan-tuan, saya memandang pada satu perkara yang lain. Ayat ini dalam surah An-Naziat ayat yang ke-41. Adapun orang yang takut akan kedudukannya di hadapan Tuhannya, mereka ini menahan dirinya daripada hawa nafsu. Saat kita ikut semua kata nafsu kita, kita ikut semua kehendak nafsu kita, akibatnya kita akan jauh daripada Tuhan kita. Orang yang takut kedudukannya pada sisi Tuhannya, maka mereka berusaha untuk mendidik nafsunya, membahaskan tentang nafsunya, menjaga akan nafsunya, sehingga nafsu yang ammarah itu naik terus berubah menjadi lawamah, berubah menjadi mulhimah, berubah kepada mutmainnah. Sebab itu kadang-kala kita bertanya, kenapa aku mengaji, aku belajar setiap malam, tapi kenapa aku tak boleh jadi baik? Kenapa aku semayang tiap-tiap hari, kenapa aku tak boleh jadi baik? Kenapa aku berzikir, berselawat hari-hari, tapi aku tak boleh jadi baik? Kenapa aku bertasbih, bertahlil hari-hari, tapi aku tak boleh jadi baik?
Saat kita tak boleh jadi baik, kehidupan di kubur kita tak baik. Saat kita tak boleh jadi baik, kehidupan kita di mahsyar tidak baik. Saat kita tak boleh jadi baik, kehidupan kita di mizan tidak akan jadi baik. Saat kita tidak mampu jadi baik, kehidupan kita di titian sirat tidak akan jadi baik. Saat kehidupan kita di dunia ini tidak baik, maka kita tidak boleh berada di tempat yang baik, iaitu di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya mengatakan perkara ini, mungkin ada di antara kita tidak akan merasakan sesuatu dalam hatinya. Tetapi percayalah, nanti saat kita sakaratul maut, yang disebut oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadatlah engkau kepada Tuhan kau sampai datangnya satu saat, dinamakan saat yang benar-benar kita percaya tentang akhirat itu, percaya tentang kubur itu, percaya tentang mahsyar, percaya tentang mizan, percaya tentang titian sirat, percaya tentang telaga haud, yang mana telaga haud itu Nabi menunggu setiap umatnya untuk diberikan kepada setiap umat yang lalu, dan diberi minum akannya daripada air telaga haud. Persoalan saya, wahai Ahmad Rizal bin Ghazali, kau boleh tak dapat minum daripada telaga itu? Apakah hari ini saya sebagai Ahmad Rizal bin Ghazali ada tak perasaan takut saya? Ya Allah, layak tak aku minum air daripada telaga haud? Dan air itu diberikan langsung daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layak tak mulut ini untuk meminum titisan-titisan air daripada telaga Kausar itu? Mulut yang tak pernah berhenti mencaci maki orang lain, mulut yang tidak pernah berhenti untuk membuka aib orang lain, mulut yang tidak pernah berhenti mengungkapkan perkataan sombong, mulut yang tidak pernah berhenti untuk melawan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mulut yang tidak mahu untuk menyebut akan asma Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidup ini. Kalau saya fikir, tuan-tuan fikir, dalam masa 24 jam, berapa banyak kita berikan kepada Tuhan kita? Dalam masa 24 jam ni, berapa banyak masa itu kita gunakan untuk Tuhan kita, yang kita kata, aku sayang Tuhanku, aku kasih Tuhanku, aku mencintai Tuhan. Sebab itu kata ulama tasawuf, orang yang mencintai Tuhannya, maka ia mencintai mati. Hari ini saya takut menemui kematian. Kalau saya takut menemui kematian, apakah saya boleh menyatakan, ya Allah, aku mencintai Engkau. Ya Allah, aku mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dalam hati kita takut untuk menemui Tuhan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam didik kita dengan tazkiyatun nafs. Sebab itu muslimin muslimat, di antara orang yang dijajah oleh nafsunya, satu, salat ditinggalkan dalam hidupnya. Dia sering tinggalkan sembahyang. Sebab itu perjalanan terakhir kita untuk menemui Tuhan, kita yang telah melakukan salat,
kena tahsinus salah, cantikkan sembahyang. Kerana sembahyang itu adalah jalan untuk kita kembali kepada Allah. Sembahyang ni tuan-tuan satu ibadat yang sungguh istimewa. Saya tahu dan tuan-tuan tahu, sembahyang ini Nabi SAW terus menerima dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan saat itu tuan-tuan, berlakunya tawajjahtu min haitsu syi'ta, pertemuan langsung antara Nabi dan Tuhan. Dan sebab itu ketika salat, sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita akan membaca doa iftitah. Dan doa itu berbunyi, wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal ardh. Kita hadapkan wajah kita dan wajah yang mencipta langit dan bumi ini. Pertanyaan saya, bila kita rasa yang kita sedang berhadapan dengan Tuhan kita? Di dalam salat itu, bilakah waktunya kita pernah merasai aku sedang berada di hadapan Tuhanku, aku sedang melakukan ubudiyah kepada Tuhanku? Saat itu hati kita, jasad kita terhubung dengan Tuhan kita, seperti mana yang disebut di dalam hadis tentang al-ihsan. Ma huwa al-ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, kau dapat melihat akan kebesaran Tuhan, engkau sendiri merasakan akan kebesaran Tuhan. Wajjahtu min haitsu syi'ta. Dan jika engkau tidak dapat melihat, merasakan, ingatlah bahawa engkau sedang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan muraqabah. Lalu saya tanya diri saya, wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, bila engkau rasa engkau dipandang? Waktu engkau sembahyang, bila engkau rasa engkau dipandang? Saat engkau rasa engkau dipandang, engkau akan memperbaiki salatmu, engkau akan memperelokkan salatmu. Saat engkau rasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Saya belajar sifat 20, tuan-tuan belajar sifat 20. Allah wajib bersifat dengan basar. Allah itu maha melihat. Saat kita sentiasa berpegang, aku dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebahagian ulama setiap malam tuan-tuan dia mengungkapkan perkataan ini, Ya Rahman unzur ilayna, Ya Rahman unzur ilayna, Ya Rahman unzur ilayna, Ya Rahman unzur ilayna. Dia bangun 2/3 malam, mohon kepada Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman agar Allah memandang wajah ini. Allah memandang wajah ini dengan pandangan rahmatnya. Kita memohon kepada Allah, Ya Allah, tolonglah pandang wajah ini dengan pandangan rahmat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita belajar yang mana seluruh makhluk ini berhajat kepada Tuhan. Seluruh makhluk ini tidak boleh tidak dan tidak akan mampu untuk lepas daripada pentadbiran Allah Rabbul Izzah. Sebab itu muslimin muslimat, tanda bahawa diri kita masih dijajah oleh nafsu kita, kita akan tinggal salat. Kedua,
saat kita masih dijajah oleh nafsu pada ketika itu, kita akan rasa berat untuk mengingati Tuhan kita. Saya ingat guru saya, tuan-tuan, Baba Mat Senawar, Makkatal Mukarramah, dia pesan. Dia kata, dalam hati engkau, janganlah engkau luput daripada menyebut Tuhan. Dulu saya tak faham, tuan-tuan. Setiap kali kalau saya balik jumpa dengan guru saya berumrah, saya akan ziarah guru saya. Tapi hari ini guru kita semua dah tak ada. Semua telah balik menemui Tuhan. Tapi best cerita guru saya ni, tuan-tuan. Saya ada 2 orang guru yang duduk di Bukit Ajiat, Mekah. Satu namanya Baba Sin Suraj, 2 Baba Mat Senawar. Sebelum dia nak meninggal dunia, tuan-tuan, dia beritahu dengan Baba Mat Senawar. Dia kata apa? Muhammad, Nabi datang jumpa aku. Aku dah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru saya Baba Mat dia nangis, tuan-tuan. Kenapa guru saya Baba Mat ni menangis? Sebab dia dah tahu isyaratnya bahawa kawannya akan balik menemui Tuhan. Dia meninggal pada Jumaat, tuan-tuan, lepas subuh. Tidak beberapa bulan selepas itu, guru saya seorang lagi bercakap dengan khatamnya yang berkhidmat dengan dia, perkataan yang sama. Wahai fulan bin fulan, aku telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia juga balik pada hari Jumaat dalam beberapa bulan selepas itu. Sebab itu muslimin muslimat yang dikasihi Allah, ketika kita ini, tuan-tuan, hati yang tidak berat untuk mengingati Tuhan. Guru saya Baba Mat dia pesan, setiap detik jantung kau, dia kata, kau janganlah lupa Tuhan. Cukup sekadar dengan kau menyebut Allah, 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 Allah. Lalu saya bertanya kepada guru saya, apakah nanti saat sakaratul maut, saat lidah ini tidak mampu untuk mengucap kalimah Allah kerana terlalu sakitnya akan saat sakaratul maut itu, tetapi hati itu tidak pernah melupakan akan asma Allah, 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 Allah. Apakah dia juga dikatakan mati dalam keadaan yang beriman? Jawapannya, kata guru kami, iya, katanya. Yang mengingati akan Tuhanmu adalah rohmu, dia kata. Hati dan roh kita ini balik kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saat pada hari itu, mereka inilah yang balik datang kepada Tuhannya biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Sebab itu belajar untuk jangan melupakan Tuhan, agar kita bebas dan kita merdeka daripada jajahan nafsu kita sendiri. Ketiga, saat ia melakukan kesilapan, dia tidak merasakan itu dosa. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, rukun taubat itu, yang pertama katanya, iaitu ilmu. Kenapa ilmu? Kerana agar dia tahu yang dosa itu dosa. Yang kedua hal,
iaitu menyesal. Hal ini keadaan orang yang bertaubat kepada Allah. Dia tahu itu dosa, lalu ia menyesal. Sebab itu an-nadmu fahuwa taubah. Menyesal itu adalah taubah. At-taubah fahuwa rujuk'. Taubah itu adalah kembali kepada Allah. Yang ketiga, amal, iaitu tidak akan kembali kepada dosa itu sendiri. Kesilapan yang pernah kita buat dahulunya, kita balik kepada Allah dan terus balik. Saat kita jatuh kembali kepada dosa, bersegeralah untuk kita kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbihim. Tak ada jalan lain. Jalan ilmu taubat, jalan amal taubat, jalan ma'rifah taubat. Siapa yang meninggalkan taubat, maka dia tidak akan menemui jalan ilmu. Siapa yang meninggalkan taubat, dia tidak akan menemui jalan amal. Siapa yang meninggalkan taubat, dia tidak akan menemui jalan ma'rifah. Sebab itu kata Husain Ibn Muhammad Taib, Syekh Husain Nasir Ibn Muhammad Taib Al-Mas'ud, dia kata jalan untuk bertemu kepada Allah, berjalan kepada hadrah Allah, takarub kepada hadrah Allah, jalan pertamanya adalah taubatun, bertaubat kepada Allah. Tak ada orang pun dalam dunia ni yang tak buat dosa. Cuma kadang-kadang kita rasa kita tak ada dosa. Hebat kita, tuan-tuan. Sampai kita terlupa yang kita ada dosa. Saya orang baik, mulut saya baik, mata saya baik, telinga saya baik, tangan saya baik, kaki saya baik, perut saya baik, saya orang baik. Dan kita terlupa yang kita pernah buat dosa, dan kita ada dosa. Yang maksum daripada dosa, insan yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan Muhammad bin Abdullah, kita adalah umat Muhammad kita adalah umat Sayyiduna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak boleh lepas daripada dosa. Saya tidak boleh bersih daripada dosa. Saya Ahmad Rizam bin Ghazali kena bersungguh-sungguh untuk minta ampun kepada Allah dalam semua dosa dan kesilapan jasad. Dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dan juga dosa qalbun. Sebab itu kata ulama tasawuf, sebahagian daripada ulama tasawuf menyatakan, bagi kami, katanya, saat kami melupakan Tuhan, ia satu maksiat. Itu pada martabat orang khawas. Macam kita orang awam tak boleh duduk situ, tuan-tuan. Sebab kita sentiasa lupakan Tuhan. Dan yang keempat, iaitu nasihat tidak memberi kesan dalam hidup kita. Ketika kita dijajah oleh nafsu kita sendiri, maka datanglah peringatan demi peringatan, maka tidak berubah. Kita tidak mampu menjadi insan yang baik. Sebenarnya kita sendiri tak perasan, tuan-tuan. Bacalah ayat Quran macam mana, hati kita tetap macam tu. Bacalah hadis macam mana, hati kita tetap macam tu. Diingatlah tentang peristiwa apa sekalipun, kita tak mampu berubah, tuan-tuan. Sebab apa? Jawapannya hati kita keras. Walaupun kita sedang berada di depan maqam Rasulullah sekalipun, kita tak boleh berubah.
Kita duduk depan maqam Rasul. Kita masih kata lagi, orang tu silap, orang ni silap, orang tu salah, orang ni salah, dan aku tak pernah salah. Guru saya pernah pesan dengan saya, ketika engkau ada di Masjidun Nabi, dia kata, dan engkau ada di bumi Madinah, apa hajat kau? Soalan itu, tuan-tuan, soalan saat saya nak pergi Madinah. Dia tanya dengan saya, saat engkau berada di bumi Madinah, engkau berada di dalam Masjidun Nabi, apa permintaan kau? Saya cakap dengan guru saya tu, wahai Syekh, dia kata, saya tak nak minta lain. Saya tak nak minta duit, saya tak nak minta bisnes, saya tak nak minta dunia ni, saya tak nak minta makhluk di sekeliling, saya tak nak minta nama, saya tak nak minta semua yang ada dalam makhluk ini. Cuma satu permintaan saya, ya Allah, boleh tak izinkan aku untuk aku tengok wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak nak minta duit, sebab di Malaysia pun aku minta duit. Aku tak nak minta sihat, sebab di Malaysia pun aku minta sihat. Aku tak nak minta bisnes, sebab di Malaysia ni pun aku sembahyang hajat minta perniagaan. Sampai di hadapan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku cuma nak minta satu, ya Allah, boleh tak bagi aku, insan ini, kesempatan untuk aku menatap hamba ini, menatap wajah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka guru saya tersenyum, tuan-tuan. Dia kata, jawapan engkau itulah jawapan orang yang datang ke Madinatul Munawwarah. Persoalan kita, pernah tak kita melihat wajah tersebut? Saya nak masuk 60, tuan-tuan. Saya kena tanya diri saya, umur kau hampir kepada kematian, berapa kali kau berpeluang untuk melihat wajah baginda Rasul? Dan kenapa kau boleh tidur dalam keadaan yang tenang? Kau boleh tidur tenang, kau boleh makan kenyang, kau boleh berpoya-poya dengan dunia ni, tetapi hidup kau tak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau tak pernah rasa sedih, kau tak pernah rasa gelisah, kau tak pernah rasa kekurangan dalam hidup kau. Engkau berbangga ketawa sepuas-puasnya, walaupun engkau tidak memiliki perkara tersebut. Yang kelima, saat diri kita masih dijajah dengan nafsu, hati kita keras, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jumudul ain, bekunya mata itu dengan sebab banyaknya dosa. Dan banyaknya dosa itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana terlalu banyaknya bercakap. Sebab itu datang satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mereka bercakap perkara yang baik ataupun mereka banyak berdiam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, saat nafsu itu dijajah, maka ia tidak suka untuk bertaubat. Dia lari daripada jalan taubat, jalan kembali kepada Allah. Yang ketujuh, mereka ini itba' kepada hawa nafsu, man ittaba'a hawahu. Yang kelapan, mereka mengejar dunia tidak pernah berhenti sampai hari ini. Dan yang terakhir,
mereka lupa mati, dan mereka juga lupa akan akhirat. Saat nafsu kita dijajah, kita lupa yang kita nak mati. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan, bila kita rasa kita akan mati? Tapi bila doktor cakap, Tuan Haji ada kanser tahap 4, apa perasaan kita? Kita akan bertasbih, berzikir, sembahyang, sebagainya. Tapi bila Tuhan cakap dengan kita, ajal tu bila-bila dia datang. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila-bila engkau boleh mati, kita tak pernah rasa takut dengan perkataan Tuhan kita. Tak pernah rasa takut. Tapi doktor cakap, Tuan ada penyakit kanser usus tahap 4. Tuan ada kanser ini, tahap ini. Dan masa yang Tuan ada setahun, maka kita rasa takut, aku nak mati dan aku nak mati. Dan kenapakah baiknya untuk mengingati mati? Kerana ia menjadi guideline kita untuk taat kepada Allah. Bukan orang yang ingat mati dia mundur, tak tuan-tuan. Orang yang ingat mati, kalau ia berniaga, dia menjadikan mati itu sebagai garis panduan. Kalau aku berniaga dalam keadaan yang tidak jujur, maka mati aku dalam keadaan yang sakit. Kalau aku bekerja dalam keadaan yang tidak betul, maka matiku dalam keadaan yang sakit, dan selepas matiku menemui kesengsaraan. Betul, mati ni kena jadi galai, kena jadi garis panduan kita sebagai orang mukmin, muslimin muslimat yang saya kasih sekalian. Jiwa yang merdeka itu, yang ni yang terakhir, lepas ni saya nak berhenti tuan-tuan. Jiwa yang merdeka itu, mereka ini dapat melepaskan diri daripada genggaman makhluk di sekeliling mereka. Mereka hidup bukan kerana manusia di sekelilingnya. Mereka hidup kerana Allah dan Rasul. Sebab itu, saat mereka ini melakukan apa pun di dalam hidup ini, mereka tidak pernah melihat apa kata orang. Mereka hanya melihat apa kata Allah. Mereka hanya melihat Allah suka tak aku. Dan mereka tidak pernah bertanya, orang suka tak aku? Betul tak aku buat pada keliling manusia di keliling aku? Tetapi yang dia tanya, betul tak aku buat pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita boleh bebas daripada pandangan manusia, pada ketika itu hilang dalam hati kita ujub, hilang dalam hati kita riya, hilang dalam hati kita sum'ah. Tatkala itu, maka diri kita mula jadi bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Saat qalbun kita bersih, kita menghadap kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Ketika itu, hati yang bersih ini akan terhubung kepada Allah. Hati yang bersih itu akan terhubung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, jiwa yang merdeka itu, mereka lepas daripada fitnah dunia ni. Dunia tak salah tuan-tuan, tapi jangan sampai tamak dengan dunia ni. Dunia tak salah, tapi jangan sampai takut untuk lepaskan dunia ni. Dunia tak salah, tapi jangan sampai jatuh cinta dengan dunia ni.
Saya pernah bertanya dengan Syekh kami, wahai guru kami, kenapa saya tak dapat rasa kasih Tuhan? Saya tak dapat rasa kasihnya baginda Rasul. Jawab dia singkat. Kerana dalam hatimu ada berbagai kasih. Hati kau cinta dunia, hati kau cinta orang, hati kau cinta nafsu. Maka dalam satu bekas tidak boleh ada dua cinta. Dalam hati engkau tidak akan boleh berlaku dua cinta jika engkau masih ada cinta yang selain daripada Allah. Ketika itu tidak akan berlaku. Kalau engkau ingin mencintai Tuhanmu, maka buanglah cinta duniamu, buanglah cinta makhluk dalam hatimu, buanglah cinta nafsu dalam hatimu. Maka ketika itu engkau akan menemui akan cinta Allah, dan kau akan menemui akan cinta Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, yang terakhir, saat jiwa kita ini bebas pada ketika itu, hati kita akan sentiasa bergantung kepada Allah dalam keadaan senang dan susah. Kenapa tuan-tuan? Sebab akidah kita dah betul, iman kita dah tahqiq. Ketika itu kita telah mencapai kepada tempat yang dikatakan ma'rifah. Kita kenal mana sepatutnya aku bergantung, mana sepatutnya aku tidak bergantung. Saat kita masih ada tempat bergantung selain Allah, kita tak akan bergantung kepada Tuhan. Masa tu kita rasa kita ada duit, sebab itu kita tak perlukan Tuhan. Bila kita rasa perlukan Tuhan? Bila duit kita habis. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok dalam akaun kita, daripada angka yang besar jadi angka yang kecil. Takut dah tuan-tuan, berdebar dah, risau dah, semua akan risau. Duit aku makin kurang, duit aku makin sikit, dalam akaun aku udah tak ada duit. Berdebar dah tuan-tuan, berdebar. Pasal apa berdebar? Sebab kita bergantung dengan duit dalam akaun. Tapi seorang yang ketika mana bergantung terus kepada Allah dan dia percaya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kenapa dia boleh bertawakal kepada Allah dan Allah cukupkan segala urusan kehidupannya? Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sebab dia yakin, dia berpegang, dia yakin sungguh-sungguh tentang sifat iradah dan kudrah Tuhan. Saat itu walaupun kurang dalam akaunnya, dia tak akan pernah resah dan dia tidak akan pernah berdebar. Kerana sifat bagi orang mukmin, alla takhafu wa la tahzanu. Dia tak pernah takut. Kenapa dia tidak pernah takut? Kerana dia ada Allah. Kenapa dia tidak pernah bersedih? Kerana bilangan yang kecil itu tidak semestinya memberi mudarat dalam hidupnya.
kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan fa biiznillah. Ini hebat orang mukmin. Tapi nak mencapai kepada sana perlu kepada pengorbanan, perlu kepada mujahadah, perlu kepada perjalanan yang sebenarnya agar kita mencapai pada titik yang benar dalam hidup. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, saya rasa setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak kepada seluruh pegawai takbir masjid kerana apa yang diinginkan daripada saya tak dapat. Cuma pada malam ni tuan-tuan, sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, kami pernah bertanya kepada syekh kami, wahai guru kami teringin sangat untuk menatap wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah berikan kami laluan dan perjalanan ini agar kami berkesempatan untuk dapat seperti mana yang diperolehi oleh guru-guru, oleh orang-orang yang saleh. Lalu guru kami berpesan kepada kami. Dia kata, pertama, semayanglah sunat 2 rakaat, sujudlah kepada Allah dengan penuh dengan tawaduk, penuh dengan rasa hina diri, dengan rasa tasliman, dengan rasa tazallulan, dengan rasa tabazzulan, dengan rasa takhaddu'an, dengan rasa takhasyu'an, dengan rasa taraghuban, dengan rasa tamalluqan. Maka sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selepas engkau selesai sujud kepada Allah, maka mintalah keampunan kepada Allah dengan an-nadmu dan rasa kembali kepada Tuhanmu. Beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Tuhan, dan rasa diri engkau itu bersalah, rasa diri engkau berdosa, rasa diri engkau penuh dengan kesilapan. Selepas engkau beristighfar dengan sepuas-puasnya, paling kurang katanya 100 kali. Setelah engkau puas, engkau meminta keampunan kepada Allah, lalu engkau berselawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan rindu, dengan perasaan ingin bertemu, dengan perasaan agar Nabi menerimamu untuk bertemu dengan dirimu yang penuh dengan kesalahan dan kesilapan. Saya pernah tanya guru saya, wahai syekh kami ni bukan orang baik, bukan orang rajin. Apa selawat yang saya kena baca untuk saya, orang yang tak rajin ni, orang malas ni? Saya nak baca selawat Fatih panjang, selawat Nariyah panjang, selawat Azamiyah lagi panjang. Lalu dia kata, sekurang-kurangnya engkau bacalah selawat Jibril sallallahu ala Muhammad ataupun sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Setelah engkau puas berselawat, setelah engkau puas berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau angkat tangan kau dan baca doa ini. Dia kata, Ya Nuran Nur, Ya Mudabbir al-Umur, Balligh anna ila ruhi سيدنا محمد وأرواح آل محمد تحية وسلاما. يا نور النور، يا مدبر الأمور، بلغ عنا إلى روح سيدنا محمد وأرواح آل محمد تحية وسلاما. Engkau ulang dan kau ulang. Jika ada ketentuan, maka engkau akan melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan satu mukjizat Nabi, saat pada malam tu kau lihat akan wajah baginda, dan ketika kau bangun, kau tidak akan mampu meninggalkan wajah itu. Saat malam itu kau telah melihat wajah baginda, anta nurun fawqa nur. Besok pagi kita tak akan dapat, tak boleh bayangkan wajah. Dan itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim, selamat Nabi. Dan sebab itu orang yang pernah melihat wajah baginda Nabi dan dia tak boleh lukiskan di kertas, dan Allah jaga akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malamnya kita mimpi Rasulullah. Besok pagi tuan-tuan takkan dapat bayangkan bagaimana wajah baginda Rasul. Cuma tuan-tuan akan cakap cantiknya akan insan itu. Tuan-tuan cuma akan cakap eloknya rupa parasnya. Tuan-tuan akan cakap cantiknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Dan ketika tuan-tuan menemuinya pada kali yang kedua, tuan-tuan akan mengenalinya. Itulah Sayyidina Muhammad. Dan itulah kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat, setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak kerana saya kurang adab dalam kuliah saya. Dan saya kurang adab dengan orang yang lebih alim daripada saya, kerana saya mengaku saya bukan orang alim. Minta maaf banyak-banyak, minta ampun banyak-banyak. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat mendoakan saya, isteri, anak-anak, kerana juga dapat jadi orang baik, insya-Allah. Dan sebelum saya tutup ni tuan-tuan, pada malam ni saya datang ke masjid tuan-tuan. Saya, anak-anak, isteri, saya datang dengan isteri, dengan anak, dengan cucu, dan dengan keluarga. Sebahagian daripada keluarga kami datang ke masjid ni. Dan kami pada malam ni mewakili kepada ketiga-tiga madrasah kami. Saya ada 3 madrasah, 2 madrasah di Selangor dan 1 madrasah di Kuala Terengganu. Di Kuala Terengganu, madrasah kita dalam progres pembinaan lagi. Kita telah siapkan satu masjid yang berukuran 22,000 kaki persegi, 2 bangunan, penginapan dan 1 pejabat. Dan kini kita sedang membina satu asrama yang keluasannya 24,000 kaki persegi, dan telah kita siapkan lapisan yang asas, tiang bawah dan konkrit pada lantai yang atas. Kini kita nak siapkan untuk lapisan konkrit, atap dan sebagainya, rangka untuk buat atap, dan kita akan pasang dinding dan sebagainya. Dan proses itu jika siap, maka madrasah kita di Kuala Terengganu itu akan beroperasi. Dan 2 madrasah kita di Selangor telah beroperasi belum lama pun tuan-tuan. Satu madrasah itu beroperasi sekitar 44 tahun, dan satu lagi madrasah beroperasi sekitar 30 tahun. Dan madrasah kita tidak mengenakan apa sikit pembayaran daripada dulu sampai hari ini. Kalau tuan-tuan kata saya kelentong, saya penipu, saya reka cerita, tuan-tuan tanyalah orang yang hampir dengan saya, ataupun tuan-tuan bolehlah singgah ke madrasah kami, iaitu di Darul Atiq, Kampung Melayu Rasa, Hulu Selangor, ataupun di Raudatul Ulum, Kampung Hulu Rening, Batang Kali, Hulu Selangor. Dan masya-Allah, tuan-tuan, pada malam ni saya datang. Bukan saya nak minta derma kepada tuan-tuan, nak minta kutipan, tak ada. Bukan saya. Kalau adalah perkara itu berlaku, itu bukan saya. Saya datang ke masjid tuan-tuan dengan saya bawa satu minyak yang dinamakan minyak saraf.
Minyak saraf ini tuan-tuan hasil daripada isteri saya. Dulu dia mengidap penyakit saraf. Dia mengidap penyakit saraf kaki dan saraf tangan, iaitu penyakit carpal tunnel. Dia tak boleh pegang botol ni. Kalau dia pegang dalam masa yang lama dia akan terlepas. Hari ni alhamdulillah tuan-tuan, isteri saya sihat. Dia boleh semayang macam biasa, tidak menggunakan kerusi, boleh jalan macam biasa, boleh pegang bagang macam biasa. Alhamdulillah. Dan hasil daripada perkara yang berlaku dekat isteri saya, langsung pada hari ini saya bawa minyak itu di masjid-masjid untuk saya berkongsi kepada orang lain atas nasihat daripada anak saya. Jadi siapa-siapa yang ada masalah saraf kaki, saraf tangan, ada masalah anxiety, susah nak tidur. Semalam saya jumpa satu hamba Allah, dia susah nak tidur. Jadi minyak ni tuan-tuan boleh sapu di leher tuan-tuan bagi orang yang susah untuk tidur. Saya juga menghidapi penyakit susah tidur hampir 25 tahun selepas saya balik daripada Makatan Mukarramah dulu. Saya tak boleh tidur malam. Saya boleh tidur bermula pada pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari Zuhur saya bangun. Jadi 25 tahun itulah kehidupan saya. Hari ini seorang makcik yang mengidap penyakit yang sama, langsung dia sapu di lehernya dan dia dapat tidur selepas 10 minit. Dan dia beritahu kami, Ustaz, terima kasih kerana makcik boleh tidur. Langsung saya cuba pada diri saya. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini saya dapat tidur. Barulah saya tahu nikmatnya tidur malam ni yang Allah sediakan bagi hamba ni. Barulah saya tahu sedapnya tidur malam daripada tidur siang. Dan orang yang sakit lutut, dia sapu daripada bawah pelipatnya sehingga pangkal peha. Setiap kali dia nak tidur malam, sebelum dia tidur dia sapu dulu. Orang yang ada penyakit saraf tangan, sapu daripada bahu sehingga ujung tangan. Dan siapa yang suami dia atau isteri dia yang ada mengidap stroke yang berkait dengan saraf, cubalah tuan-tuan, sebab ada beberapa hamba Allah yang beritahu kami, suami yang terbaring 2 tahun hari ini dapat bangun, dapat uruskan dirinya sendiri. Saya pun tak tahu apa ketentuannya ke atas hamba Allah tersebut. Mudah-mudahan apa yang berlaku pada semua orang dengan mereka yang memakai akan minyak aura tersebut, minyak aura saraf ini, mudah-mudahan ditentukan akan ketentuan yang baik. Dan hasil daripada keuntungan penjualan minyak saraf ini kita akan salurkan kepada ketiga-tiga madrasah kita. Tuan-tuan tolong doakan kami, tolong doakan keluarga kami agar kami terus dapat buat baik, jadi orang baik, menjadi keluarga yang baik, menjadi insan yang baik. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Kami tadahkan dua tangan kami ya Allah. Kami mohon ihsan-Mu, kami mohon rahmat-Mu, kami mohon keredaan-Mu ya Allah. Jadikan kami insan yang baik, jadikan kami hamba yang baik, jadikan kami seorang ayah yang baik, jadikan kami seorang abang yang baik, jadikan kami seorang anak yang baik, jadikan kami seorang suami yang baik, jadikan kami seorang umat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang baik ya Allah. Jadikan kami seorang hamba yang baik ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan atas kami keredaan-Mu, kurniakan atas kami kasih sayang-Mu, kurniakan atas kami dan keluarga kami rahmat-Mu. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu ya Allah. Izinkan atas kami yang hadir pada malam ini ya Allah, agar kami dapat menatap wajah baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekian lama kami merinduinya, yang sekian lama kami menantinya, yang sekian lama kami mengharap akan dapat melihat wajah baginda Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakan atas kami agar kami dapat syafaah
daripada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakan juga syafaat itu daripada Nabi Muhammad ke atas isteri kami yang kami sayang, ya Allah, atas anak-anak kami, atas menantu kami, atas cucu kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakan atas kami keredaan-Mu ya Arhamar Rahimin di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kekurangan